Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Selawat dan salam ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya betul-betul seram, menakutkan dan juga tak tahu nak cakap apa tuan-puan. Tapi saya kena kongsi jugalah dengan semua orang. Semua saya kena kongsi. Saya didatangi oleh seorang isteri, datang jumpa saya menangis-nangis, beritahu bagaimana saat-saat kematian suaminya. Dia cerita macam mana suaminya nak mati, nak meninggal tuan-puan dengan mata terbeliak ke atas, mulut tenganga tak boleh tutup. Dan dia bukan sebut la ilaha illallah, tapi dia sebut duit. Tenganga tuan-puan. Saya dengar tu pun Allahu Akbar tuan-puan. Seram dan amat menyeramkan. Dan dikata wajah suami tu yang dulu putih, gebu, orang kaya, banyak duit, terus bertukar jadi hitam. Saya tanya kenapa? Dan kenapa? Cuba cerita dengan saya kenapa? Nangis-nangis dia dalam bilik saya. Dia kata suami dia dulu seorang yang ada kuasa, ada jawatan, dan rasuah, penerima rasuah. Ini saya nak ingatkan di luar sana, yang ada kuasa, yang ada jawatan, yang masih hidup lagi. Ingat ni bukan cakap cerita kosong-kosong. Saya ramai jumpa saya buat kes di klinik saya. Yang ni amat-amat seram. Dan dia kata bila saat kematian suami itu, dia kata sebab suami itu banyak ambil rasuah. Saya nak cakap ni bukan saja yang ambil rasuah, yang memberi rasuah. Jangan ceritalah. Ya dah confirm ke, kata orang tu yang bukan Muslim tu, jangan ceritalah. Itu dah confirm dah. Yang meloncat-loncat pun ada. Nak mati tuan-puan. Allahu Akbar tuan-puan. Tapi yang ni dia akan cakap, dia kata sebab rasuah. So saya ingatkan di luar sana. Di luar sana, maklumlah, ada night club, ada kelab judi, ada rumah haram, ada kilang haram, ada buka kata orang tu berbagai-bagai bisnes yang haram tuan-puan. Dan berbagai-bagai lagi yang haram-haram ni tuan-puan. Dan nak dapat projek, nak dapat apa dengan 10% bawah kapeknya, dalam plastik hitamnya, dan berbagai-bagai lagi. Tunggu kifarah Allah, tunggu istidraj Allah. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Qaf juzuk 26 ayat 16, 17, 18. Semua yang kita cakap dan kita buat, semua Allah catat oleh malaikat Raqib dan Atid. Jadi bila saya dengar tuan-tuan, saya kena bercakap lah, memberi peringatan kepada yang ada jawatan, yang masih ada jawatan, yang pegang jawatan. Jawatan tu amanah. Kena ingat, bila kita pegang jawatan, kita amanah dan sebagainya. Jangan ambil hak orang. Tuan-puan, dosa-dosa lain tu, dosa zina ke, dosa kata orang tu buat benda-benda lain tu. Tapi bila dosa rasuah ni, dia menyebabkan mengambil hak orang lain, menyebabkan ramai orang susah bila kita ambil tu. Jadi ini tuan-puan, bila nak mati tu, mata terbeliak. Dia kata mata tutup, mata terbuka balik. Tutup, mata terbuka balik. Mulut tenganga, mulut duk sebut duit. Allahu Akbar tuan-puan. Nak mati susah kata dia. Dan isteri trauma tuan-puan. Buat sesi counselling berpuluh-puluh kali dengan saya. Trauma. Ini saja cerita lah pasal narsistik ke, NCD ke, anxiety. Ini lagi dahsyat tuan-puan, sangat dahsyat. Jadi ingatan saya, jauhi daripada memberi rasuah dan ambil rasuah. Siapa-siapa yang dah ambil itu, taubat pun tak boleh. Sebab duit rasuah ni tuan-puan,
kena pulangkan balik. Ini yang kita takut ni. Nak cari mana? Kalau kita ambil projek juta, kita ambil duit juta, bilion-bilion, mana tu man? Allahu Akbar. Memanglah rumah besar, kereta banyak, orang yang tengok hebat dan sebagainya, bagi makan anak bini pula tu. Tapi bila nak mati nanti susah. Mana? Dalam kubur jangan ceritalah. Di padang mahsyar jangan ceritalah. Dalam neraka nanti jangan ceritalah. Ini confirm. Tengok surah Al-Baqarah ayat 188 Al-Baqarah 188.